Hello guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang menonton video aku untuk kali ni. I'm so sorry because intro aku terus ke dalam kereta. Tapi tak apa sebab aku dalam keadaan kelajuan yang okay, so boleh aku dah record video. Okay, untuk trip kali ni kita akan buat short vlog di Penang, di Pulau Pinang. Aku baru perasan yang sekarang ni baru start cuti sekolah. Aduh, silap musim lagi lah. Tapi tak apa sebab next week dah nak puasa. Sebab aku takut kita start puasa 18 bulan. Kalau nampak 6 bulan, kalau tak nampak mungkin 19 bulan. 17 bulan sebab kalau ikut tarikh aku buat video ni 17 bulan 2 diorang akan berjarak 6 bulan. Kalau nampak 18, kalau tak nampak 19. So ya, sebab banyak negara kat dunia. Even aku tanya aku punya kawan dari whole world lah. Ada daripada Filipina, ada yang ada ya. Aku ada juga kawan Muslim dari Filipina, dari Thailand, dari Morocco pun aku pernah tanya. Dia orang cakap dia orang majoriti akan start puasa 18 bulan. So ya, so sebelum puasa kita pergi siap-siap lah. Sebab kalau time puasa sakit kau nak kena hadap apa dahaga tu. Tu sebab aku buat ignorant. Okay, sebelum aku nak mengharungi cabaran-cabaran dekat Jalan Penang yang kadang-kadang orang sana ada setengah type tu yang bawa macam macam H. Orang kata apa, macam hare. Bawa masuk cilok. Tu perangai yang aku paling kena hadap sekejap lagi. Sebab ya, kita buat lelok, dia buat baik cilok. Bala banas. Okay, bala banas mereka. Itulah yang paling aku sesuai. Kalau cakap kepala butuh macam ajar sangat kan. Tapi tak apa. Okay, sementara aku tengah on the way ni, aku harapkan video ni berjalan dengan lancar. Hari tu pun aku baru balik daripada Perlis minggu lepas. Sebab Perlis tu lama lah, 3 hari tu. Tekan minyak kan. Memang lenguh nak mati dah macam tu. Lenguh nak mam macam tu. So memang agak lenguh, tapi okay dah. Dari seminggu dah recovery. So ni dah okay sikit boleh drive. Sebab aku tolak agak lewat sikit. Sepatutnya aku gerak paling lewat pun 8.5. Tapi aku lepas subuh pun apa takut. Aku tadi lepas subuh 6.45 and then tidur kejap. Ingat nak bangun 8 sebab nak mandi. Kali aku 9.30. Memang aku tu siap aku 10 baru keluar daripada rumah aku tadi. So aku baru masuk highway PKE. Dan insyaAllah doa lah semoga sampai ke Penang dan sama aku dah pergi dah balik. Sebab dia nak balik lagi susah sebenarnya. Nak balik lagi susah. Sebab kita dengan ikut roundabout lah. Tapi insyaAllah aku target kita akan keluar dari Penang paling lewat pukul 4.30 paling lewat. Sebab aku dah tengok sebab aku tak sure Buah museum sempat ke tak pergi. Tapi aku harapkan Bukit Merah dengan Rumah Piramli sempat lah insyaAllah. Sebab dekat-dekat Rumah Piramli pun ada kedai makan. So kita cuba cari. Sebab kita nak kedai mamak. Kedai mamak ni dia akan, kalau duit bajet kau banyak okey lah. Bajet kami bawah 50 je. Walaupun duit aku dah 1 lebih. Tapi aku nak bajet bawah RM50 lah. Sebab Bukit Merah punya tiket tak silap aku RM15. 15 untuk normal lane. Normal lane pula, sorry, dua-dua ni. Tapi dia lah normal lane. Kalau special lebih kot. Tapi untuk foreigner memang harga mahal sikit lah. Mungkin lah 30 untuk normal lane. So aku sebenarnya aku game ni pun aku kan, korang ingat tak aku ada kat sepupu aku yang aku rekod dengan diorang masa diorang kat Thailand, diorang kat sini, kat Malaysia. Sebenarnya kalau ikut diorang plan lagi ada seorang lagi tu, dia memang nak ke Bukit Bendera. Tapi aku juga tak apalah, nanti kita pulang pergi. Aku sekejap lagi pun nak share kat dia lah video pasal kita pergi Bukit Bendera kan. And then dia tengok okey lah. So nanti dia pergi dengan kawan-kawan dia senang lah. Sebab kita waktu sana sini tak sama macam cuti. So okey, sementara aku tengah drive santai. Ini pun 105 lah paling kuat pun. Okey, sebelum kita nak menyambung perjalanan yang agak serius sikit. Sebab bila perjalanan serius ni aku tak boleh rekod macam ni. So terima kasih yang menonton channel ni dan yang support daripada awal sampai sekarang. Dan kalau siapa yang baru singgah, terima kasih banyak-banyak. Dan aku harap korang support video aku walaupun video aku tak seberapa. Dan aku harap korang terus lain sampai habis lah. So insyaAllah jangan lupa tekan like dan subscribe my channel. Dan tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk dapat video baru aku yang akan datang. So apa lagi, kita menuju ke Bukit Bendera dahulu. Itu dia. Nampak tak? Sekejap. Okey, nampak bukit tu? Kita akan naik tu sekejap lagi. Sebab aku tahu sekarang cuti sekolah memang ramai lah kan akan naik bukit tu. Tapi tak apa, nanti kawan aku
dia akan jadi cameraman sampai habis. So dia tahulah macam mana nak select video sebab dia orang Penang. So jom kita akan gerak ke sana. Let's go. Okay guys, kita dah masuki jambatan Pulau Pinang. Sekejap lagi aku nak pergi rumah member aku dekat Bypass. Dia dah bagi map dah, so senang sikit lah. And then kita akan naik Bukit Bendera. Dah nampak bukit tu? Bukit tu kita akan naik sekejap lagi. So ni lah view Georgetown, Pulau Pinang. Sebab aku baru tahu sekarang waktu cuti sekolah tau. Sekejap aku kena potong sebab yelah sebab ni lorong laju. So dia macam mengganggu dia punya kelajuan. So aku mengharapkan ni lah perjalanan kali ni agak lancar. So sekejap lagi aku nak buka map. So aku nak terus fokus sampai rumah member aku. Dia jadi cameraman lah dekat Bukit Bendera dengan rumah P. Ramli. Oh serta Wang Museum. Lupa. So ya, hari ni pagi air nampak tenang sikit. Selalu pagi memang air dia tenang sikit. Dia kalau air dia akan start macam ni, selalunya akan start masa tengah ni kan. So ya. So okay, aku pun nak kena fokus cari jalan lagi rumah member aku. Tak pasal aku sesak sampai apa. Aku sampai ni pula pulau pula ni. Jenuh aku. So insyaAllah kita akan terus ke Bukit Bendera, rumah P. Ramli dan juga Wang Museum. Wang Museum tu masa kena cepat sikit sebab kita tak sure kita boleh kita akan masuk balik jabatan ni pukul 4 payah lewat pukul 4. Kalau pukul 4 jam okey, jangan pukul 5 kan tak sampai rumah lagi kau sampai maghrib pula jenuh. Sebab walaupun hari ni Sabtu tapi cuti sekolah tau. So agak sakit lah macam tu. So ya, kita Allah apa tu? Okey. Aku ingat apa tadi. So ya, view dia dekat Komtar tu plan asal kami tau, tapi disebabkan masa tu satu kali mahal. And then faktor juga aku tak ada naik atas tu sebab berat kena bawah 100 kilo. Kalau atas 100 kilo tak disarankan. Aku cakap tak apa, lama kena gaya pula. Aduh. Tapi jom kita teruskan perjalanan. Ni dah sampai ke bahagian ni dah ni. So let's go. Okay, dah sampai dah ke Penang Hill. Sekejap ambil gambar. Jalan memang gila-gila tadi lah. Mampu nak kena hadap, tapi alhamdulillah sampai juga. Jom kita nak beli tiket dulu. Untuk kita, kalau untuk kita standby lah IC. Rasa aku 15 ke 18 tu RM16. Update lah dekat ni. Ambil tiket. Okay. So kena beratok dulu guys dengan cameraman. Dah. Sekali lagi dia pegang, saya dia pegang. Jujur nak tiket. Okay, untuk pembelian tiket aku tanya dekat staff dia. Tiket ini wakil seorang saja untuk bayar tiket lah. Saya bayar untuk beberapa orang. Tapi okey lah. Kalau nanti dia tolong bayar dulu untuk kita, nanti kita bayar balik kat dia. Kita tengah tunggu ni, ramai tunggu juga ni. Sebab kita dah kena faham dia punya sistem. Hey, di mana ni? Seorang-seorang jalan ni. Ya Allah. Lah nak apa. Sini dah macam-macam juga ni. So anggaplah ni untuk kenangan. Ya. Okay, aku tengah tunggu sebab aku baru pasal normal lane ni dia banyak halangan sikit lah. Kalau express ni dia cepat sikit. So faham ni lah. Kena waiting lah. Sebab semua dari seluruh dunia lah datang. Sama juga. Mày pergi depo dulu lah.
kita kalau contoh nak tahu hujung minggu kita datang awal sebab jalan tadi memang. A few moments later. Boleh? 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 Boleh, boleh? Excuse me. Masuk sini dia. Kau nak jalan ni? Pegang bawah tau. Ha? Tak dapat pegang. Aku tak nak bayang dulu je tau. Dulu lagi ya. Dulu lagi slow ni. Ya. Ni dia. Dah sampai dah. We arrive. Tinggi yo. Welcome. Tadi aku ada sempat borak sikit dengan orang Slovakia lah. Nasib baik dia boleh speaking. Kalau tidak dia cakap bahasa Slovakia mampu aku nak cakap apa. Tapi Slovakia dia pun cakap kadang-kadang dia cakap Russian tau. Dia dekat belakang aku. Tapi tak apa lah, dah borak okey lah. Sebab aku tanya dia where you come from? Slovakia. Tapi dia duduk Bangkok. Sebelum dia Bangkok kan. Biasalah Mak Saleh kan Bangkok. Ni Phuket pula dia tahun ni pan. Phuket faham lah dia punya holiday je lah. Berhora-hori. Lagi sini kau je lah. Sini lah. Orang terlalu ramai guys. Tapi respect lah. Dia layan aku juga walaupun aku orang Malaysia. Sebab setengah Mak Saleh tak layan. Udah sampai. Tengok dengan mak ni juga. Bini aku. Aku boleh poket lagi seriau. Tiket hilang tak boleh balik kan jaga. Ambil bola ambil. Cik, ni ikut gambar tadi kan? Atas ni apa? Tadi LRT tu kan. Ha? Kabel car tadi ya. Oh. Tak boleh rekod lo. Nak boleh ke? Tak. Okay guys, dah sampai ke ketinggian 712 meter. Dia kalau ikutkan tinggi dia 838 tak silap. Tapi mungkin sebab stesen dia macam Gunung Jerai dia 900 lebih tapi 1000 lebih. So nampak bridge lagi nak balik. Bawah tu adalah dia punya kepincangan, kesibukan, kebodohan pada juga. Yang kena hadap lah untuk driver. Penumpang tak boleh tidur. Yang ni kan. Tu pulau apa? Aku rasa pasal tu. Pulau buatan lah. Tu yang ada jabatan ni duduk reh ke? Itu Wah. Kalau kata nak bawa ni ke pasang apa? Nak bawa pasangan yang halal, dah halal lah. Jangan belum halal. Belum halal kantoi kan. Tak habis mana? Kep dia lah. Saya ambil gambar. Sana kau ambil ni. Aku macam cari air nyok. Kalau ada lah. Teman. Mana-mana mai pun ada. Cari kopi Ramli ya. Kopi Ramli ya? Kopi Ramli ya? Ya. Itulah. Lagu tu apa? Yang Fitri Ramli yang gantoi ni. Tu cerita Doraemon Bujang Lapuk yang ada seorang dia menari dalam bilik tu. Lagu tu lah.
Arak buka lah surat apa surau tu. Tu panjang umur. Lagi Tapi tak lawan perleh lah. Perleh panas ni. Sebab tu aku dah biasa dengan panas ni. Kalau under perleh macam nak pengsan tu. Gila panas tu. Tak relate tu. Ni apa ni? Ni nak buat apa? Stakar? Tu macam nak buat dessert ni. Aku pun cuba nak beli. Ha? Ada? Tengok lah kalau jual. Ya. Kita kena hati-hati bila nak beli ni. Kita pegang. We must be careful. Macam masjid dulu ni. Sekejap lagi nak main dekat tu, Masjid Bukit Bendera. Tak mana ni tak nak pergi tu? Dah. Ni ke? Ni gimana? Ni. Aku rasa dah jalan sampai sini tau. Ya. Aku rasa dah jalan ni cuma orang kerja je tau. Apa ni? Earthquake typhoon mana ni? Tapi tengok kalau harga dah ni tak kot. Macam mana pak? Kita belum nak cara berhemah. Oh, toilet ni kan mana? Ni mana? Kat mana lagi lah? Ni masjid tu. Okay. Masjid depan kan? Ni mana tadi kan lah? Aduh jujur banyak pasal ni. Jamuk tak boleh. Tapi kalau nak naik kalau nak naik Bukit Bendera ni kena stamina kena kuat tau. Sebab dia banyak tangga. Tangga banyak tau. Terkejut aku. Oi, nak tembak aku lah. Setengah. Oh, Akan letak botol kat sana. oh, asal aku nak pegang mak. Ada botol. Jangan bagi depan pegang mak tu. Dan kita ada Meriam dengan Arsenal yang tengah tengah slow membotol. Okay. Nice. Okay, jom. Okay, ni bawah ni ada pembinaan ni kat sini, construction. So sekarang betul-betul berdepan dengan Masjid Bukit Bendera lah. Betul-betul dia kat atas ni. Ni kalau tu subuh sejuk ni kat atas ni. So jagi nak solat dulu, lepas tu baru sambung ni. Ni apa ni ya Allah ya Tuhanku. Aduh. Alright, jom nak rehat kejap, saya nak main pula dan terus sambung lah. Ada botol tak? Kena beli botol tu lah. Botol lah. Jom beli botol jom. Mana yang tadi? Dah buang dah. Dia tak boleh ambil kat masjid ni. Botol. Dia tak boleh view je, dia kena inilah. So. It's called Arsenal. Jom, nak turun dah. So kita nak ke satu lagi spot tu. Ada satu lagi. Tapi tu hati-hati sikit lah. Anjing ni laju, bam. Tak kira jadi bola je no. Kok bisa?
Sebab aku ingat betul Aku ingat Tagalog tau. Depa pun dah glow up dah. Ni bila bajet lebih kita main sini balik. Ni nak try quick. Gegaran. Bodoh negara dah bersyukur tak boleh rasa. Tu. Mahal ni. Harga berapa? 15. Paling murah pun. Tak apa nanti lah. Aku bawa museum tak tempat pergi. Tapi nanti kita mailing bajet MK okey sikit lah. Tadi nampak macam ada geng Turki tadi. Sebelah tadi. Turki ya. Tak nama dah. Dia bergroup dengan France, Itali dengan ni dengan apa? Nation League. Aku tengok lah setiap aku kan. Turki dia macam ada doa. Okay, kita pun nak ke satu tempat sebelum nak turun. Sebab jaga dengan Mopi Ramli. Lah, binatang. Rekod boleh tak? Boleh. Kapibara lah. Tak boleh ambil amat. Oh lah, betul lah. Rekod tak boleh? Oh, rekod tak boleh? Zoom. Sekejap kita dekat sikit. Babi ulang bodoh. Ulang. Aku pernah ambil kat Perlis, malas aku. Ulang yang besar ni. Tebal. Kilo. Tandas lelaki, turun bawah. No. Tu dah jauh tu. Tu lah. Tak pernah lagi. Macam-macam pun nak buat. Ni apa ni? Kabel. Oh ni kira ni stesen baru ni. Mana? Baru nak buat. Dia bawah tu kot. Kayaknya mungkin stesen mungkin banyak sikit lah. Stesen tu apa? So makin ramai dah datang. Kami datang pun ramai, naik pun ramai, turun pun ramai. Semua ramai. Something like that macam tu lah. 还不是下山的。 So dapatlah apa masterpiece untuk ini ah. Masterpiece. Masterpiece of tempat berlukis pun ada, boleh lukis orang. Boleh tengok view ah. Sumpang je. Woi, nampak lagi tu. Ni guys, view paling dekat ni. Okay, kalau hang tengok dalam ni kan, mana Mopi Ramli? Tak pasal. Dia ada situ lah. Situ ni lah. Buat kontak lah. Aha, kontak kan. Dekat itu. Tu masjid negeri kan? Nak. Kalau tak pasal. Tu. Sure. Hello. Ni. Ni sat. Ada gabung lah. Ini gabung. Tapi tengok memang tahu okey nampak. Bawah ni untuk couple boleh lah. Kami dengan member ni orang. Tapi aku rasa macam nak plan juga nak datang Bukit Bira lagi. Cuma kena datang waktu kerja lah. Kalau waktu Sabtu Ahad ni boleh, tapi dia terlalu crowded lah. So yeah. So jumpa sekejap lagi nak turun, nak ke rumah Piramli. And then rumah Piramli free. Lepas tu makan, and then baru aku terus balik Kulim lah, ikut First Bridge. Sebab nak pergi War Museum memang tak sempat. Kalau kau terus sini okey lah. Tapi kalau kau kalau kau pergi War Museum tak sempat. Sebab War Museum tutup pukul 6 petang. Sebab kan dulu ada kes kan yang ada orang pernah sesat 6 jam daripada pukul 5 sampai pukul 9 malam. 9-10 malam baru keluar. Dan kalau kau nak tahu mana aku rasa hujung tu padang kota dah lah. Okay lah, aku pun nak ke port yang seterusnya. Sekejap lagi takut tak cukup masa. Let's go.
Okay, kita dah ambil gambar thumbnail tadi. Gambar untuk video ni, thumbnail. Oh, dia ada spot lagi atas tu. Atas tu apa? Dia macam ni atas tu. Oh, restoran. Macam nak turun macam mana? Yang balik lagi. Rumah Piramli tu. Jom. Kita pergi rumah Piramli dulu. Ya, aku dah ambil spot sikit. Ya, aku ambil ujung tu. So this is a view guys from here. We are right now at Penang Hill, Malaysia. So if you guys from around the world, you can see much video. If you watch my video, I hope you will come to Penang, Malaysia, and visit here, Penang Hill. It was located 712 meters from above sea level from the ground. So over there is over there is Penang, but the mainland. If we luck, you can see the Jerai Hill. It's a peak of Kedah from here. Kita boleh nampak Gunung Jerai kalau cuaca elok. Ni cuaca dia macam jerebu sikit. Tu Penang Bridge yang first, yang hujung tu second. Nampak macam kabur sikit lah kamera ni. Tu dia ibarat macam ni lah. Dia ni ibarat yang ni macam ada dua ular yang tengah ni, yang tengah merentas. Sekejap lagi kita balik ke situ lah, ke Penang Bridge. Sebab yelah, nak balik Kulim kan. Balik straight sampai ni. Kulim tak nampak ni. Tapi kalau dari sebagai sebab tu tak silap kau bagai ajam tu. Ni dah seberamperai Batu seberamperai sana. Ujung sikit tu Bukit Mentajam. Tu aja lagi nak pergi rumah Piramli. Jangan jarang pergi rumah Piramli. So sekejap lagi nak ada jalan-jalan yang faham-faham sendirilah. Dia kita punya mental fizikal kena dicabar lah. Oh tu pula buatan lah, aku baru tahu tu. So guys, I hope you guys watch my video. Visit Penang Hill, Malaysia. If you come for this hill, you can see this view like this. You can watch the view like this. Because Penang have many tourist attraction. We have a Penang Hill. We have a Penang War Museum. So that's over there is a Komta. That's the tallest tower in Penang. I don't remember how high how much high this tower, but yeah. So kita boleh tengok sendirilah. Ramai ambil gambar untuk kenangan. Aku pun tadi dah ambil gambar dengan member aku. So kita orang tak lama sebab lagi nak kena ni juga kan. So jom kita nak turun dah. So let's go. Okay, kita orang nak turun dah. Nak terus ke rumah Piramli. Dan insyaAllah nanti kita datang lagi lah. Kita datang waktu weekday kalau ikutkan ni. Datang pula waktu weekend, tak ada cakap apa lah. So weekend hadap je lah. Ramai sangat ni kan. Kalau weekday ni mungkin ramai, cuma taklah seramai ni kan. Jalan dia babak sendiri lah. So iyalah, kau akan jumpa dari seluruh dunia lah. One world lah, satu dunia akan datang sini. So jom kita nak turun naik tram. Dan ini adalah gambar semasa aku tengah turun daripada puncak, dan aku terserempak dengan ada beberapa orang foreigner, especially daripada Jerman, daripada Romania, banyak lagi Jerman pun ada. Ini pula daripada Jerman, so memang tegur dia, and then kebetulan fan Dortmund guys. So jom sambung tengok vlog aku. Lagi rumah Piramli. Itu lah. Kita pergi rumah Piramli dulu, and then kita makan. Aku pukul 4.30 tu aku nak gerak balik Kulim lah. Dah sampai sebelum pukul 7.30. So jom, let's go. One eternity later. Push. Okay, ni dah sampai dekat rumah Piramli. Sebenarnya lagi 20 minit nak tutup, tapi masuk rumah dia kot. Rumah dia dah set dah. Aku mungkin dalam pukul 5 lebih aku balik terus lah, balik Kulim. Sebab Kulim tengah hujan. Sini pun macam mendung.
Oh, depan ni eh. Jalan kecil. Oh ni. Jom kita masuk mall dia sebelum tutup. Jom kita dah masuk dah. Kita tak tutup lagi. Rumah Piramli. Mall dekat mall ujung. Aku rasa tu banyak parking ni kot. Parking flat baru. Tak parking sini pun ni macam Batam kan. Ni kat sini. Galeri tak dan kot sebab itu tutup. Tu dan tempat rekod boleh lah. Ya, saya tanya dia. Sempat lagi ya? Boleh ya? Thank you lah. Oh, tu lah. Sekejap lah. Okay, baik. Thank you. Dia boleh tapi dia jadi nak tutup lah. Nasib baik sempat. Dia tak done lah. Oh. So ni rumah keliaran Piramli. Allahyarham Tan Sri Piramli. Rumah dia lah. Jadi kenangan lah. Rumah dia memang tutup di belakang stadium. Sempat masuk sana. Itu tapi rumah tu Dr. Mahathir Mohamad. Ni rumah Tun Tan Sri Piramli tahun 91. Basikal. Kereta dah ada lagi ke? Oh, kereta dekat KL, lupa. Oh, basikal favourite dia tu. Dia suka nak basikal ni. Basikal tua. Jom kita naik. Ni Cang bola. ada game kot tu ni. Oh, dengar. Aku rasa fake up kot. Oi. Tu nampak. Macam Selangor. Macam tengok awak ni. Fake up. Oh, pengen beli FA lah. Aku rasa ada game ni. Hey. Ya. 425. Dia cakap awak. Dia tak boleh tau. Dia tak FA Cup. Dia nak FA penalty. Aku pause. Kat stadium ni ada stadium. Kat stadium ni. Tu lah dekat lah. Kau ada game ni. Okay, sekejap lagi nak tutup. So ala-ala kita ziarah ni, kita sekar Fatihah kat Allahyarham Tan Sri Piramli. Jom. Kita tak lama sini. Okay, jom. Right, 4.30 dah. So ya, Bismillah. Gambar arwah Tan Sri Piramli. Oh, ni bilik Piramli. So ya, oh dia tak bersama nama ni. Dapur arwah, dapur rumah family. Kat sini sorry lah, aku tak terlalu lama. Weh, sampai sini dia suruh. Tengok asap tu. Ada game tu punya. Kami tiba-tiba ziarah pergi rumah, tiba-tiba ada bunyi suara. Rumah Piramli. Itu kubur. Kubur mana Jepun lah. Alamak. Sekejap, aku ambil gambar. Aku pun tertanya-tanya juga ni.
Sekejap guys, ada kubur macam kubur, tak tahu lah kubur agama apa. Cuba kau komen. Aku tak pasti lah. Tapi rumah dia tak macam rumah Tun M tau. Tun M besar ni. Filem dia lah. So, Piramli dulu lah. Memang budak Penang lah. Under construction. Lebih kurang macam ni kan, macam TV rumah Tun M. Rumah dia tak besar pun. Tapi ruang tamu depan tu kan. Laku berapa dah? 4.5. Kita tak lama tu sebab dia ingat tutup. So yeah. Right. So CCTV ada, jaga. Dia dah masuk. Minat. Weh, pokok kuat tu lah suara ni. Game apa tadi? Cek. Oh, Kelantan. Oh, radio. Kau nak cari. So, Rumah hantar si Prime ni tak bersama nama. Oh, dah upgrade lah. Dah spray. So, ya. Yeah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Dah nak buat thumbnail. Aduh. Thumbnail. Ram, kita nak gerak. Nak ambil kulim lah. Jom, let's go. Tadi masa saya tengah pusing tu rumah Piramli, saya tengok itu kubur siapa? Saya ingat kubur Cina. Itu kubur Jepun lah. Oh, okey. Sebab tadi saya itu rekod ternampak tengok, kubur Jepun. Ayo. Tu tentera Jepun yang kubur lah. Sini selamat masuk sini. Ha? Sini selamat masuk. Tak sempat rasanya. Boleh masuk? Boleh ya? Mana ada cerita dia semua. Tak apa, kami tengok saja sebab saya pun sebab nak gerak balik, saya duduk Kulim. Dan kawan saya orang Penang. Tak hantar dia dulu, saya pernah balik. Dia duduk mana? Dia bayar pelepas. Saya duduk balik Kulim, memang sampai rumah pukul berapa? 7.30 kot. Okay guys, saya masuk dulu. Okay, baik. Rupanya kubur Jepun, Mat. Sebelah rumah Piramli tu kubur Jepun. Kau boleh nampak daripada rumah Piramli. Kubur tentera Jepun. Jom. So, nak masuk lah. Weh, ni apa ni? Ini thumbnail paling ni oh. Ni yang ada wrestling. Labu-labi. Ladu 3, Merdeka Hujan Lapuk. Ni cerita-cerita kita tengok dulu lah. Alibaba. Dia sampai sekarang orang tengok tau. Itu yang masterpiece Piramli buat tu. So ni yang resmikan siapa? Tapi umur dia tak. Ni yang umur dia tak lah. Pasal boleh pergi lah. Uish. Ini kami. Okay, kita mampu rekod lah. Tak payah berapa. Film. Ush, masterpiece. Ni mesti kau kenal apa? Ini galeri dia dekat sini pun ada, dekat KL pun ada.
rumah piramid kat ada bila ada juga. Tapi itu ni IC kan. Adik nak try ni? Nak try? Hah? Bukan, sekejap lagi aku faham duk rumah tu. Dia balik belum? Balik. Hantar. Bila aku tengok muka ni hantar dah. Ada orang memang aku dia cakap muka Cik Piramli. Macam ni kopi Piramli yang masa dia umur 30-an. Betul lah. Tak lama aku tak tengok. Kira-kira sikit lah. Ya ke? Macam fake man. Tu kenal tu? Sebelah Piramli orang kenal. Tahu, boleh. Tu siapa dia nama dah? Tapi dia meninggal baru ni rasanya. Aku kan. Oh. Dulu dia pun menjaga adab. Sekarang ni adab pun tiada. Tu lah. Baju-baju dia ni. Dia pun simpan baju. Oh lah. Baju sama tu. Tu skrip nak filem. Tapi dia pun jaga betul-betul tak dalam ni, takut orang curi. Ni kalau jual mahal ni. Sebab benda lama. Dekat KL pun ni apa ni? No. Ni kosong cerita budak lapuk tu yang dia benang. Itu kan yang menang bola. Kalau nak kata budak lapuk dia benang ni. Barisan 3 belakang. Aku nampak lah. Okay. So kalau korang ada free datang dari Piramli. Jangan jadi orang. Dah last minute. Tadi pun hujan teruk tadi. Jalan jenuh nak cari. Jom. Alright. So kalau korang ke rumah Piramli tu, kalau korang ternampak macam ada kubur belakang tu, taman lah tu bukan tu kubur tentera Jepun. Memang tentera Jepun kubur tu. Ada dia dekat belakang tu. Belakang rumah tu ada kubur Jepun. Sebelah dia saja. Okay, dah pukul 5. So aku pun nak, memang target pukul 7 lebih sampai. Tak tahan lagi. Jom, kita nak gerak. Let's go. Okay guys, ni video outro aku. So aku dah official dah keluar daripada island. Ni aku nak ke mainland balik. Nak balik ke Semenanjung. So ya, tak expect lah. Aku ingatkan aku pukul 6.20 baru masuk jabatan. Dan ternyata pukul 6. And then insyaAllah mungkin 6.40 macam tu aku akan sampai ke Kulim. Kalau tak jam teruk mungkin 6.30. Macam tu. So Penang, nanti kalau untuk korang mau free datang Penang sebab sekarang pun. Tapi kalau musim cuti sekolah, sebab kalau tak silap aku tadi masa aku dekat baru lepas keluar daripada rumah Piramli, memang di situ banyak sangat kawasan Chinese punya community. So memang jalan tu memang jam gila. So ya, aku nak berpaling jabatan ni dah lebih 40 tahun dah. Lebih 40 tahun. Asalnya dah 41 tahun dah jabatan ni. Walaupun jabatan ni set tahun 83, tapi 85 ni macam memang ikonik lah. Memang daripada Bukit Bendera pun dah boleh nampak jabatan ni. So Okay guys, kita pun dah masuk ke penghujung video. So sorry kalau aku tak tengok kamera sangat. Okay, memang tadi sepatutnya aku dengan memberku nak ke War Museum. Tetapi War Museum time kita orang sampai tu dah pukul 4.30 sampai rumah dia tadi. Memang tak sempat lah. Sebab tadi sampai rumah Piramli pukul 3 lebih, 3.30 macam tu sampai rumah Piramli. Sebab memang jam gila daripada Bukit Bendera. Kau bayangkan, orang dia Masya Allah ramai tu. Sampai aku bersembang dengan mana-mana foreigner, daripada Slovakia, daripada Jerman, daripada Romania. Tadi memang banyak negara. Even tadi daripada Scotland pun aku tak dah sembang. Cuma aku dengar dia orang
yang cakap masa duduk sebelah aku masa time beratur, memang dia orang cakap skop dia lagi pekat gila. Tapi ada juga yang daripada England, daripada Wales, so kita boleh dengar dia punya accent. So yeah, so untuk video kali ni sorry tak sampai sejam sebab dia tak bercakap pada hari tu. So harap video ni sedikit sebanyak untuk korang, if kalau ada time masa datanglah ke Penang. So Penang ni waktu yang even cuti sekolah memang korang kena hadap lah, dia punya jam je. So tapi tak apa, untuk percutian yang bagus, yang bagi kita punya terapi, tapi korang kena standby lah dengan perangai certain of or not Penang, tapi tak pasti, tak sebut mention type tu, tapi yalah, diorang kalau sekali lambat sikit horn, pip 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 pip. Aku dah berapa kali kena horn tadi dengan aku macam aduh, relax aduh, aku buat tak apa-apa pun dah kena macam tu lah. So ini sebenarnya dah kali kedua aku try kat Penang. Sebelum ni dah first time daripada balik pulau, daripada sekolah adik aku nak balik rumah pun sama juga. Tapi kali kedua ni, cuma kali ni aku pusing Penang sebab tadi daripada rumah member aku dekat Kampus Ronok nak ke Bukit Bendera pun bukan ikut highway. Tadi ikut jalan biasa, jalan pekan, jalan bandar, jalan yang ada traffic light. Lepas tu jalan bukit-bukit, Allahu Akbar. Aduh, memang, tapi bukit tu taklah setinggi macam wakilan viewpoint punya bukit, sebab itu terlalu curam. Jadi curam sikit, tapi boleh, tadi dah boleh lah. Aku tekan gear 3 tadi kan. So yalah. So aku harap korang nonton video ni, harap datanglah ke Penang. Jangan lupa juga jiran dia Kedah tu, Kedah pun datang juga. Tapi mungkin sebab Kedah Perlis, mungkin sebab terlalu jauh kot. Walaupun diorang ada pemandangan sangat cantik, walaupun kalau Kedah diorang pergi Langkawi. Itulah sebab bila aku tanya tadi dengan orang Jerman pun, dia cakap tadi ada sembang sikit pasal bola. Dia tanya dia, Malaysia ni tempat mana? Saya Penang kat mana nak pergi? Dia kata Langkawi. Langkawi memang Langkawi, itu sebab Langkawi digelar Langkawi Permata Kedah. Sebab tu. So insyaAllah thank you so much for watching my video. Kalau korang yang dah nonton daripada awal video aku sebelum ni, okay guys, thank you so much for watching. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe my channel, dan komen kalau contoh korang nak aku ke mana pula. Tapi aku rasa aku nak ke Ipoh nanti kan. InsyaAllah bulan 7 ni kita akan ke Ipoh, InsyaAllah, untuk mungkin 1 malam kot, atau kalau betul tak larat 2 malam juga. Tapi aku sana cara duduk 2 malam lah, sebab nak ada waktu rehat yang cukup lah macam tu. So thank you so much for watching, dan jangan lupa subscribe my channel. Jumpa lagi di episode akan datang. Assalamualaikum and bye bye. See you later in my next video. Jumpa lagi.